Bismillahirrahmanirrahim. Qalu rabbuna ya'lamu inna ilaykum lamursalun. Okey, bagi yang first time, waktu lari lambai sikit, lambai sikit, lambai sikit. Bye 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 everybody. Bye bye. All the best, all the best. sekarang pukul 7.30 dan kita dah get ready dekat this one untuk fly off. Okay, yang ni untuk permulaan dia lah. Alright, this one. Let's go, let's go, let's go, let's go. Lari, lari. Kalau straight, kita akan buat 2.5. Kalau ke kiri, kita akan buat 5 km. Kita ambil yang 5 km dulu. Lari bersama pasangan anda. Sampai sini nampak KLCC, boleh di start. Nak ke kiri untuk 5 km, sana 7 km. Update now. Tadi sini yang tempat kita pusing untuk 7 km tu, dan now dah masuk road yang terakhir lah. Tapi so far dalam 5 km, so another 2 km. Jangan singgah sini selagi tak habis run, okay? Tengok ramai dah nak ke simpang nasi kandar ni. Dah nampak sini, maksudnya dah nak sampai. So simpang sini, and then dah sampai dekat off tadi. Alhamdulillah settle. Tapi dia bukan 7 km tepat. Maybe dia kena sikit lagi, lajak depan sikit lagi. So settle 7 km. Oh, dan look at this. Nampak tak? Tempat kita berkumpul tadi dah ada hujan. Bukan hujan, dah ada air terjun. So kita akan masuk ke sini. Kita redeem CR7. Thank you so much Umi. Okay, so this one CR7 drive daripada Cristiano Ronaldo, Abraham Nutrition. Berapa ni? Belum sembuh. Tak. Tapi sebab jalan ni banyak tutup. Sampai solat dekat masjid ke dekat parking? Alright, so ready beberapa fakta-fakta yang saya akan keluarkan kena masuk ke dalam mind, okay? So tadi Coach Azri dah cakap pasal function CR7. dia tak boleh saya, dia kena ke depan. Bilakah tarikh SPS yang saya cakap tadi tu? Wow. Cepat ke depan. Okey, bila betul ke tak? Bila tu betul ke tak? 18 mil. Wow. Aku matching dengan baju lah. Okey, umur 34, start program umur 26. Turun total 22 kilo. Daripada 85. Okey, so itu saja. Thank you. Okey, kita akan pusing.
Nombor yang pertama adalah 20. 20. Masih mulut Umi tadi kan. Tahniah. Congratulations. Oh, weh, botol dapat, boleh guna untuk run. Tahniah, alhamdulillah. Untuk menggantikan sekali nak ikut hilang. Laju. Boleh gantung dengan kereta, okey? So, negara apa ni? Hong Kong! See you in the next So alhamdulillah kita dah settle untuk tadi 7 km. Very first time buat 7 km untuk tahun ni 2025. Setelah sekian lama saya tak ingat lah bila last jogging fun run yang 7 km macam ni. Kan memang santai tapi disebabkan je lah dengan pace. Lepas tu kita non-stop kan, lari-lari. Dan bestnya sebab pagi ni dia punya cuaca cantik kan. Cuma pagi tadi macam ada challenge sikit disebabkan parking. Lepas tu ada beberapa event yang serentak ada dekat Dataran Merdeka dekat KL ni. So dia macam padat lah kan. Tapi dalam masa yang sama nak kata yang bila satu challenge tu berlaku and then kita dapat tanggani dengan baik, falsafah dah tu kan. So ada bunga-bunga yang ada selepas itu. So insyaAllah bagi yang baru first time tengok video ni kan, welcome to my channel. Okay, boleh subscribe. InsyaAllah saya try all the best kan untuk sharekan sebanyak mungkin konten okay, dekat YouTube. InsyaAllah see you in the next video. Bye bye.